Badan seluruh panas, tak baik-baik sebab anxiety, stres dengan anak, tak tegur mak. Saya dah seorang pesakit, makcik berumur 83 tahun. Ibu tunggal datang dengan masalah kepala melayang, kepala berat dan sakit, leher dia panas, belakang dia seluruhnya panas, dadanya panas, perutnya kenyang dan rasa panas dan penuh, tekaknya kering dengan panas. Lepas tu dia punya pinggang dia sakit, lutut dia sakit, mata kabul, mulut kering, berdebar-debar dan gelisah. Rasa macam mabuk, jalan rasa melayang-melayang. Duduk di atas kursi roda kerana jalan tak berapa nak bila dan letih. Penyakit ni dah lama, banyak tahun dah. Saya bagi dia ubat makan, ubat anxiety separuh biji. Selepas setengah jam, panas dia perlahan-lahan hilang. Dada panasnya hilang, perutnya rasa penuh yang angin tu semua hilang, mulut keringnya hilang, leher panasnya hilang. Selepas 1 jam, belakang dia yang panas tu semua hilang. Alhamdulillah. Dia terkejut macam mana boleh doktor bagi ubat kat dia boleh kurang. Selama ni dia jumpa dengan doktor bagi ubat demam kat dia. Dia masuk hospital, dia kata demam panas. Doktor kata tak ada makcik, tak ada panas makcik, temperature semua normal. Dia jadi makin stres. Bawa klinik pun doktor tak jumpa, bawa jumpa ustaz pun tak baik-baik, bawa jumpa masuk hospital doktor pakar pun tak baik-baik juga. Doktor kata makcik normal makcik, semua kita buat scan, buat scope, buat ECG, semua makcik normal. Dia jadi makin stres. Bagaimana ubat Dr. Man boleh hilang? Dia pegang sangat-sangat saya. Terima kasih doktor. Doktor ni baik sangat, sentuh Ustaz makcik. Makcik takut nak datang tadi sebab makcik ingatkan doktor garang. Tak sama macam doktor lain, dia menangis. Makcik, sekarang makcik dah boleh elok dah. Kenapa makcik bersakit macam ni? Makcik stres apa? Dia menangis. Anak makcik tak tegur makcik, doktor. Anak makcik pagi pergi kerja, balik kerja tak tegur makcik. Makcik sedih sangat. Makcik dah jaga dia daripada kecil sampai besar. Makcik dah kehilangan suami macam umur 20. Makcik jaga dengan dia, dia lah seorang teman makcik. Selepas dia berkahwin, lepas makcik sakit macam ni, dia tak bertegur makcik. Makcik rasa sedih sangat, doktor. Jadi bila makcik sedih sangat, makcik jadi stres. Penyakit ni datang agaknya, doktor, ya? Ya, makcik. Saya pun bagi dia makan. Dia makan nasi lemak, 1 biji telur, separuh ayam. Habis. Ada dekat 15 sudu besar dia makan. Makcik makan sedap, doktor. Tak lalu makan sebelum ni, rupanya boleh makan hari ni. Terima kasih banyak, doktor. Begitulah kisahnya. Macam mana seorang mak yang terlalu sedih, yang memikirkan, dia sensitif lah, tua sebenarnya. Anaknya pendiam. Anaknya bukan tak sayang. Anaknya pendiam, tak tegur mak. Jadi maknya terasa sampai dapat penyakit begini. Anxiety ni pelik. Apa-apa saja yang menyebabkan kita stres dan trauma dan sedih dan risau dan takut akan memanggil penyakit anxiety. Hampa jangan sedih lama-lama, risau lama-lama, takut lama-lama. Nanti anxiety datang, okey? Follow, nanti aku share lagi macam-macam cerita lagi pasal anxiety ni.